Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Dr. Haris Abdul Rahman. Hari ini saya ingin berkongsi tentang satu komponen darah yang kecil tetapi sangat penting, iaitu platelet. Pesakit sering datang dan mengadu bacaan platelet mereka naik atau turun dalam ujian darah. Ada yang terus risau. Sebenarnya kita perlu faham dahulu apa itu platelet dan apakah peranannya. Platelet ialah sel darah yang sangat kecil. Ia dihasilkan di dalam sumsum tulang, tempat semua darah kita dibentuk. Berbeza dengan sel darah merah yang membawa oksigen atau sel darah putih yang melawan jangkitan. Platelet mempunyai tugas utama yang sangat khusus. Tugasnya ialah membantu menghentikan pendarahan. Kenapa ini penting? Kerana setiap hari, tanpa kita sedari, tubuh kita mengalami kecederaan kecil, luka kecil pada kulit, geseran dalam salur darah. Jika tiada sistem untuk menghentikan pendarahan, luka kecil boleh berlarutan. Di sinilah platelet memainkan peranan. Apabila berlaku kecederaan pada salur darah, perkara pertama yang berlaku ialah salur darah itu mengecut sedikit. Ini membantu mengurangkan aliran darah ke kawasan tersebut. Dalam masa yang sama, platelet akan bergerak ke tempat kecederaan. Platelet ini seperti pasukan kecemasan yang tiba awal. Platelet akan melekat pada kawasan yang cedera, kemudian ia akan melekat antara satu sama lain. Proses ini membentuk satu sumbatan kecil seperti penampal sementara. Kita panggil ini pembentukan bekuan awal. Ia adalah mekanisme semula jadi badan untuk menutup kebocoran. Selepas itu, sistem pembekuan darah yang lain akan menguatkan sumbatan tadi. Maka terbentuklah bekuan yang lebih stabil. Luka kecil akan tertutup, pendarahan berhenti, selepas tisu sembuh, bekuan itu akan diuraikan semula oleh badan. Jadi secara ringkasnya, fungsi platelet adalah untuk mengesan kecederaan, melekat pada tempat yang cedera, berkumpul dan membantu membentuk bekuan supaya darah tidak terus mengalir keluar. Dalam ujian darah, bacaan platelet biasanya berada dalam satu skala tertentu. Jika ia turun sedikit atau naik sedikit, itu tidak semestinya bermaksud ada penyakit serius. Kadang-kadang ia boleh berubah sementara waktu, contohnya selepas jangkitan virus, tekanan fizikal atau keradangan. Sama ada bacaan turun naik, ini perlu kita khawatir. Kita perlu lihat bersama keadaan klinikal, sejarah kesihatan dan simptom lain jika ada. Jika platelet terlalu rendah, seseorang mungkin mudah lebam atau pendarahan mengambil masa lebih lama untuk berhenti. Jika terlalu tinggi, doktor akan menilai sama ada ia sekadar reaksi sementara atau perlu siasatan lanjut. Tetapi kebanyakan perubahan ringan adalah sementara dan boleh dipantau. Akhir sekali, perkara utama yang saya mahu anda ingat ialah ini. Platelet ialah sistem pertahanan semula jadi badan untuk menghentikan pendarahan. Ia bekerja secara senyap setiap hari tanpa kita sedari. Jika anda menerima keputusan ujian darah yang menunjukkan perubahan pada platelet, berbincanglah dengan doktor anda. Dapatkan penjelasan dalam konteks keseluruhan kesihatan anda. Dengan maklumat yang betul, barulah kita tahu sama ada perubahan ini penting atau tidak. Terima kasih kerana mendengar dan sila like dan share sekiranya video ini membawa manfaat.